Kita kata benda yang famous hari ni iaitu golongan saka. Okey, saka ni mari daripada mana? Saka ni mari pada keturunan. Ada kisah leluhur. Leluhur ni bukan saka. Dia bukan saka. Leluhur ni bukan saka. Saka is saka. Saka ni dia ada pendamping dengan jin lah. Maknanya title saka itu jin yang berdamping dengan manusia. Contoh orang tua dulu, dia pakai apa? Dia guna atur raya. Dia guna halak. Dia guna plesik. Sebab apa? Dulu tak ada telefon. Nak berhubung dengan saudara mara, anak beranak, nak tahu khabar berita, pakai plesik. Plesik yang kegi. Dia akan balik royak. Anakmu sihat kau gapo kau. Dia tahu. Berlaku masalah. Okey, apa pakai atur raya? Atur raya ni jaga rumah. Jaga diri. Dan hala ni iaitu sinonim dengan panggil separuh harimau, separuh manusia.